Ibu minta maaf, okay? Ibu minta maaf sebab marah-marah adik. Berpuluh kali ibu ajar, kalau orang buat salah kena cakap apa. Tak kira lah dengan ibu ke, dengan ayah ke, dengan kakak ke, dengan kawan-kawan ke. Kalau kita start dulu, kita mulakan dulu, sepatutnya kita cakap apa? Sebut. Cakap apa patutnya? Cakap apa? Buat sikit. Maaf. Minta maaf. Minta maaf. Nak buat lagi? Ini pengajaran untuk adik Jangan usik, jangan sentuh barang orang lain. Kalau dah teralih, terbuang, menyusahkan orang lain. Faham tak? Awak tahu tak kesilapan awak mana? Ibu jarang marah awak. Jarang sangat. Tapi sebabkan hari ni awak bagi ibu sangat marah. Sangat-sangat marah. Tak ada seorang ibu nak marah anak sesuka hati. Ada sebab kenapa ibu marah. Ada sebab. Tak ada suka-suka ibu. Hari ni dah nak marah adik lah ibu marah. Tak ada. Adik lah orang yang paling kurang kena marah dengan ibu. Adik buat perangai pun ibu sabar lagi. Tapi hari ni ibu tak boleh sabar. Tak boleh sabar adik. Peluk ibu. Buka beg dulu. Next time jangan buat lagi, faham? Tolong ibu respect barang orang lain. Jangan usik-usik. Barang ibu pun jangan diusik. Itu rumah ibu. Takkanlah ibu nak kena simpan dalam lemari je sentiasa. Tempat tu tempat ibu buat kerja. Takkan setiap kali ibu nak kena simpan dekat dalam lemari. Itu rumah ibu, bukan rumah orang lain. Anak ibu lah yang kena kawal diri. Jangan usik barang orang. Itu barang kerja ibu. Sampai hilang, alasan pergi buang. Lagi ibu macam, kerja tu ibu tak selesai lagi. Macam mana ni barang dah kena buang? How I feel? Macam mana perasaan ibu? Ibu tak tahu nak. Mestilah ibu akan marah adik. Why you pergi angkat barang ibu, tak tanya barang tu siapa punya? Ingat pesan ibu ini last lah, anggaplah last. Sebab adik selalu macam tu. Suka-suka adik dia ambil barang tu, walaupun dekat rumah ada rasa tu, tak ada masalah. Tak boleh. Ibu maafkan. Ibu maafkan. Jangan buat lagi je, okey? Jangan bagi ibu marah. Adik tahu kan? Adik tahu ibu macam mana kan? Adik jarang kena marah dengan ibu kan? Adik tahu kan macam mana ibu sayang adik macam mana kan? Betul tak betul? Adik tahu ibu sayang adik kan? Tahu. Adik tahu ibu sayang adik. Jangan bagi. Fikir balik ibu